air boleh dengar kata-kata kita? Biar betul. Bunyi macam cerita magic, tapi inilah kajian daripada Dr. Masaru Emoto bongkarkan. Dr. Emoto seorang penyidik dari Jepun buat eksperimen pelik. Dia ambil air dan bisikkan kata-kata tertentu macam terima kasih, saya sayang awak dan aku benci kau. Lepas tu dia bekukan air tu dan tengok bentuk kristal ais di bawah mikroskop. Hasilnya air yang dengar kata positif bentuk kristal dia cantik, simetri macam salji. Tapi air yang dengar kata negatif bentuk dia jadi serabut, pecah dan tak teratur. Lagi gila, air pun respon pada muzik. Bila pasang lagu klasik, kristal jadi lawa. Tapi bila pasang lagu heavy metal, kristal tu jadi hancur. Dan Dr. Emoto percaya air boleh serap emosi dan tenaga dari sekeliling. Begitu juga dengan badan kita. Badan manusia mengandungi 70% air. Kata-kata kita mungkin lebih kuat daripada yang kita sangka. Bayangkan kesannya bila kita bercakap benda buruk setiap hari atau ada orang selalu maki kita, kisah dekat tempat kerja ke atau melepak. Kalau circle korang tu dah boleh jejaskan emosi dan tenaga korang, baik korang tinggalkan je. Jadi jom terapkan diri kita dengan kata-kata positif atau berzikir setiap hari.